Berita tergempar, hari ini harga emas lagi RM7 menuju RM500 untuk 1 gram. Persoalannya, patutkah kita berhenti beli emas sebab harga emas dah makin naik? Kata guru emas saya, Tuan Syukur Hashim, bila harga emas naik, kita pejam je mata, tambah belian emas, kembali semula kepada matlamat asal kita buat simpanan emas. Jika kita tengok harga emas, memang akan seram. Jadi untuk pastikan simpanan emas kita sentiasa bertambah, kita menabung tanpa melihat harga. Di Public Gold kita ada akaun emas gap yang mana kita boleh menabung mengikut bajet. Walau apa saja harga emas, selagi mana kita ada bajet untuk buat tabungan, kita alihkan pejam sahaja mata untuk buat tabungan tersebut. Ingat, harga emas tak pernah murah. Dia hanya akan murah bila dah jadi sejarah. Jadi walau apa saja harga emas sekarang, kita menabung saja mengikut bajet dan mengikut matlamat tabungan kita. Bagi anak cipta sejarah, untuk buat tabungan emas pada harga ini, tuan-puan boleh rujuk pin video atau klik link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.